sumpah dengan nama Allah, saya tak tahu pun berapa amount yang saya bayar hari ni. Dia tak tahu sebab saya yang uruskan semua. Dia kata tipu pula, memang dia tak tahu apa, saya yang uruskan semua, berkaitan akaun ke bayar semua saya yang uruskan lah. Jadi nak campur. So amount tu memang agak tinggi, dan bila Pusat Zakat Selangor bagi tahu tertinggi tu rasa macam abang dengan sendiri, aku ni tak pandai sekolah, gagal pula SPM, dulu penerima zakat daripada Pusat Zakat Selangor waktu kecil dulu, masa saya penerima zakat, tapi dapat anugerah macam ni walaupun saya tak dapat apa-apa pun, dihadiahkan trofi je. Tapi saya amat berterima kasih kepada pelanggan-pelanggan saya. Anda yang beli produk saya ni adalah penyumbang juga. Sebenarnya anda semua secara tak langsung adalah penyumbang kepada Pusat Zakat Selangor. Setakat ini yang paling tertinggi lah. So alhamdulillah tahun ni pun ada rezeki lebih. Berkat jeruk mangga juga sebenarnya, jeruk mangga dan macam-macam lagi lah. Sebab anda semua yang support, terima kasih banyak-banyak. Selama 20 tahun, adakah ini adalah yang paling cemerlang bagi Dihab Holding sendiri? Kita tak nak cerita apa-apa, atau kata menunjuk pula kan. Tahun ni rezeki lebih lah. Rezeki lebih, tak sangka. Dan kita nak kongsilah rezeki ni daripada pembeli juga yang support kita, dan Pusat Zakat Selangor pun bantu kita. Dan untuk makluman anda, kita bukan buat kat Selangor saja. Ramai orang ingat kita bagi kat Selangor je ke? Sebenarnya kita ada buat beberapa negeri, antara di Kedah, di Perlis, di Negeri Sembilan. Tetapi main kami adalah di Selangor, sebab kami berniaga di Selangor. Pusat Zakat Selangor banyak juga membantu kami sebenarnya. Bila you all nampak saya di social media kan, contohnya ada orang kata kau ni dah miskin ke Syukri, kau ni dah sangka ke, jual jeruk pula sekarang, jual pokok macam terlalu miskin, susah. Tapi ini saya nak membuktikan orang yang orang kutuk aku ni miskin, susah, boleh membantu orang juga. Saya yakin daripada rezeki saya ni ada rezeki orang susah juga. Bukan saya seorang sebenarnya. Semualah. Ramai semua orang yang memberi zakat di sumbangan, dan ramai lagi kalau boleh di social media khususnya bercerita pasal kemewahan, rumah, kereta, barang kemas dan sebagainya. Tetapi bila cerita pasal sumbangan zakat, senyap. Jadi kalau boleh kita kena balance. Bukan nak meriak, tapi Papa nak sarankan mereka yang ada berpendapatan lebih, bagi juga sumbangan. Tadi kita nampak kan ada pengurusi zakat bukan tadi dia kata jumlah orang Islam dekat negeri Selangor tinggi, tapi yang bayar zakat tu hanya orang kata tak capailah sepatutnya apa yang sepatutnya dibayarlah. Jadi kita menyerulah kepada siapa yang kata dah layak bayar zakat, bayarlah zakat. Sama-sama kita membantu Pusat Zakat Selangor dan negeri-negeri yang lain. Pepatah Papa satu je, mungkin kecil kita rasakan, tapi besar untuk mereka yang menerima. Kalau kita dengar aman 2 juta tu besar, tapi dia bukan bagi satu orang, dia bagi banyak orang. Saya ni orang susah, hari ni saya rasa macam mimpi, throwback balik 30 tahun lepas, saya adalah bekas penerima bantuan zakat juga. Saya dapat basikal daripada mereka sekolah rendah. Waktu tu Datuk duduk dengan nenek? Saya duduk dengan nenek saya. Sebab tu orang kata jangan dipandang orang susah itu tidak boleh berjaya. Kadang-kadang hebatnya saya pada hari ni, walaupun saya bukan Sistem Riza, saya bukan Nelofa, saya orang biasa. Kena sebut nama tu. Tetap dah sebut saya Sistem Riza, tapi orang nak tengok saya. Kenapa? Ada orang kata saya ni pakai bomoh. Ini demi Allah tau. Siapa yang kata Datuk? Ramai orang kata, kau ni pakai bomoh kan? Sebab tu orang tengok kau ni ada pakai pelaris ni. Bukannya pelakon, bukannya ada orang tengok kau 45,000. Waktu saya berniaga dekat Pasar Tani, saya berniaga bukan saya nak meriah, tapi saya cakap betul-betul. Satu hari saya dapat 500. Satu hari daripada pagi sampai petang berpeluh-peluh panas. 500 je dapat. Tapi saya ambil duit RM5, RM10, 2-30 saya bagi orang susah. Saya nampak suatu orang tu berniaga dia tak maju, saya bagilah RM5, RM10. Tahu tak apa saya minta? Saya salam dia. Tahu tak saya kata apa? Acik doakan saya, cik saya doakan saya pun rezeki tak minta banyak. Dia nangis, dia dapat RM5 je pun. Nangis. Sebab bukan duit tu yang tetapi waktu di tengah susah kita bagi dia RM5 tu, dia rasa macam 50 juta. Jadi doa dia mungkin dimakbulkan. Mungkin doa dia. Jadi tips dia, kita jangan harap waktu kita bagi tu dapat amount tu. Tapi kita harap, ya Allah Tuhanku ada rezeki. Sebab tu saya kata, aku ni dah tua ni, umur dekat 40, tapi ada lagi rezeki. Jual pokok pun orang beli. Itu muka rezeki Papa. Sampai orang kata, kau ni dah rumah nak jual ke? Sebab tu sampai aku jual pokok batu pun nak jual. Dia kata dah susah sangat hidup kau. Sebenarnya bukan ni susah sangat, alhamdulillah rezeki ada, tapi Papa memang suka berniaga.